Okey, Ronald, yang ni sebagai referee lah untuk kamu. Okey, yang ini semua lepas daftar mata pelajaran semua. Saya perlukan maklumat inilah. Tapi maklumat ni saya rasa semua ada. Iaitu trend subjek untuk 5 tahun. Yang ni SMK Usaha punya. Dan bila kita masuk markah peperiksaan nanti, markah peperiksaan ni tak perlu masuk secara manual. Nanti import dia. Okey, saya bagi contoh. Sebagai contoh, jadi yang ni kan, jadi bila import ni dia akan keluar satu sidebar kat sini, jadi kamu ambil daripada IDMe je, dia akan keluar semua, dia akan automatic lah. Lepas tu yang trend tadi, dia boleh bantu kamu untuk generate KPI. Contohnya ni 5.71 kan, jadi katakanlah kamu masuk 40% peningkatan, dia akan keluar di sini nanti 3.32. Jadi target dia lain lah. Jadi 3.32 ni keluar dekat headcount itu. Kalau sekolah setuju ataupun kalau cikgu setuju, dia boleh copy je nanti dekat headcount tu. Maksudnya ini dia akan cadangkan dan kamu nanti kita boleh tekan je untuk copy semua ni pergi sana. Okey, tu tak apa dulu. Yang ni analisis. Analisis ni dia akan ada analisis GPMP. Jadi keseluruhan, jadi untuk semua ataupun untuk kelas dan untuk setiap peperiksaan. Okey, dia akan keluar macam ni lah secara drop down macam tu je. Lepas tu dia ada by bidang. Okey, kalau bidang nak guna, dia ada by bidang. Kat sini bidang sains dan matematik, vortex, kemanusiaan semua adalah. Okey, just masukkan saja by bidang dan by peperiksaan. Lepas tu dia ada analisis yang kredit tu. Yang ni kan. Okey, bahasa Melayu berapa A, B, D, E lulus dan gagal. Untuk semua dan untuk kelas dan untuk peperiksaan juga. Okey, lepas tu dia ada minimum C. Okey, yang ni yang JPN nak sekarang ni, dia ada nak sekurang-kurangnya pelajar yang C semua subjek. Jadi yang ni akan keluarkan. Dan yang sini dia akan keluarkan senarai pelajar yang berpotensi dapat C semua. Dan yang ni yang tidak berpotensi lah untuk dapat C semua. Yang ni kami sangat gunakan lah. Kalau di SMK saya rasa tak penting. Lepas tu yang ni kumpulan murid. Kalau cikgu nak rancang program. Okey, so di sini ada kumpulan murid. Katakanlah di sini ada matematik. Jadi di sini kamu boleh pilih kamu nak tengok adakah dia grade apa. Jadi dia akan keluar siapa grade dia. Dan di sini dia akan keluar siapa yang potensi A. Potensi A tu yang macam baseline tu bah. Maksudnya kita ada senarai nama siapa. Dan bilangan dia 20 orang. Jadi yang ni pun boleh tengok untuk yang seterusnya nantilah. Yang yang peperiksaan yang seterusnya. Jadi kamu boleh pilih juga. Okay, supaya kita boleh buat perbandingan. Yang seterusnya, yang ini calon cemerlang. Calon cemerlang bermaksud maksudnya bila kita boleh tengok pelajar itu yang mana yang paling banyak A dia. Macam inilah. So sebenarnya bila kamu buat ETR tu sebenarnya kita boleh tahu siapa pelajar straight A. Tapi ni tak ada ETR. Lepas tu senarai tidak layak mendapat sijil pun akan ada bagi setiap peperiksaan. Jadi berapa orang yang tidak layak mendapat sijil. Lepas tu yang ini ranking by mata pelajaran ni maksudnya setiap subjek berapa markah yang paling urutan markah. So macam yang ini matematik paling tinggi 87, bahasa Inggeris paling tinggi 84 dan seterusnya, dan boleh pilih ikut peperiksaan. Dan seterusnya ada head count by class. Oh ni murid cicir. Murid cicir ni maksudnya murid yang tidak yang tidak hadir. So ada murid yang mungkin tidak hadir 2 mata pelajaran, 1 mata pelajaran. Dia akan senaraikan siapa murid itu. Dan kita ada graf. Graf ini kalau nak buat ni lah. Kalau nak buat laporan, dia ada graf kat sini. Ni ada graf. Jadi TOV berapa, SPM berapa, IR1 berapa, dia akan keluar. Dan dia ada keluar graf perbandingan untuk setiap peperiksaan. BM berapa dia punya AR1. Okey, TOV dia berapa. Okey.
Dan kita ada di sini Headcount by class. Headcount by class ni kalau cikgu-cikgu kan dia nak tengok by class dia. Dia boleh tengok di sini by class. Contohnya matematik kan dia panjang, betul? Jadi dia boleh pilih je by class kalau dia nak tengok by class. Jadi dia tidaklah panjang sangat. Lepas tu postmortem. Postmortem ni bila kamu dah masuk markah peperiksaan nanti, dia akan keluar ini. Berapa yang mencapai sasaran, berapa tidak mencapai sasaran sebab kita ada buat ETR. Ini secara roughly Dan yang di sini yang ada kita boleh buat transkrip murid. Transkrip murid ni bermaksud, okey ini lama sikit Bila kita dah keluarkan semua ETR semua, kita boleh jana transkrip untuk murid ini untuk diberikan kepada murid. So ini adalah gambaran awal. Saya tak pasti Ustaz ICB nak guna atau tidak, cuma saya akan bagi dekat sekolah sahaja nanti. Okey, transkrip murid ni tak keluar, dia ambil masa sikit, nanti dia akan di sana. Sekejap saya tengok kat sini. Ni ada satu sekolah nak tengok transkrip murid dia ada tak keluar. Okey. Sekejap Okey, ni line ni lah ni. Ni dah keluar. Okey, ni padam. Ni. Okey, menu transkrip murid. Saya mau tunjuk yang ni je ni. Apa yang terjadi dekat transkrip murid ni. Sekejap saya refresh dulu. Jadi kamu tak perlu klik kat bawah-bawah, menu kat bawah tu, sebab semua pakai yang bawah yang tu. Oh ni macam ni transkrip murid kan, dia akan keluar matematik, apa subjek yang dia ambil.